Assalamualaikum apa khabar? Saya doakan hampa semua sihat walafiat insya-Allah. Alhamdulillah hari ini kita berada di atas Ororo di Pulau Langkawi. Tengok tu, selamat datang dermaga Tanjung Lemus. Sekarang ni kita akan keluar pada Langkawi melalui Tanjung Lemus ni ke Kuala Perlis. Dia mengambil masa lebih kurang 2 jam setengah. Hari ini kita hailing dengan motosikal, naik motosikal bersama dengan mem kita ke Tanah Besar. Kita ride santai-santai. Kalau hampa nak main Langkawi, hampa boleh tak masuk dengan kenderaan hampa naik Roro ni ke Langkawi. Hari ni kami bermotor skuter X-Max 250 berharga RM75 satu halap. RM76 satu halap. Kalau 75 RM76, kurang RM1. Jadi kita tengok motor kita pakai ni bawa. Kereta pun boleh, lori pun boleh, bas pun boleh. Besar Tanjung Lemus dia. Okey, check lah. Jumpa dah. Jumpa nanti. Kita satu lorong. Ya. Okey, Assalamualaikum bos. Sekarang ni Alhamdulillah kita dah sampai di border custom Wang Kelian, iaitu belah Thailand. Ni kita nak pergi cek pasport lah. Cek pasport, buat declare motor. Ni kita baru sampai Kuala Lantar. Motor tadi kena hujan. Kita tikis dah. Okey, Assalamualaikum apa. Alhamdulillah kita baru sampai di Kuala Lantar. Pukul kalau jam siang 7.40, kalau waktu Malaysia 8.40 lah. Sekarang ni kita berada di Lantar Palace di resort. Boleh tengok keadaan dia. Cantik. Hotel-hotel di sini ataupun resort di sini dia ada musim-musim dia. Macam ni depa tak buka lagi. Tapi kami dah sampai, depa bagilah kita tidur. Jadi tengok ni sea view lah. Kalau kata siang boleh tengok apa tu laut. Macam hotel sebelah ni dia tak buka lagi. Esok baru start buka. Mungkin ada season ataupun waktu-waktu tertentu. Kalau hampa nak tahu bilik ni, cantik tak cantik? Hampa tengok, cantik tak cantik? Dia berkonsepkan ala-ala Indonesia ni, kayu-kayu ni. Nak tahu tak harga dia? Nak tahu tak? Nak. Tahu tak harga dia? Harga dia satu malam sea view 1,000 baht. Kalau waktu biasa 2,000 baht, tapi malam ni special dia orang bagi 1,000 baht. Dan kalau kata menghadap bukit 800 baht. Bolehlah honeymoon. Kalau hampa nak main Kuala Lantar, boleh main duduk sini. Okey. Boleh kontak nanti. Kita akan bubuh nombor di sini. Boleh kontak sekali nombor Peter, service TikTok recommended. Oh, syok.
hampa. Pagi ni kami main sarapan dekat hotel Lantau ni. Okey, ni kedai yang kami main ni. Kami cari kedai yang ramai orang. Mana kata kedai tu viral kan. Okey. Ni depan. Ramai hampa. Ui, meriah hampa pagi. Kita mau bola tapawai, lepas bola plastik. Ayam. Komok. Dauk-dauk. Masya Allah. Kuih lambuk. Sebelah dia ni roti canai. Roti canai. Senyum ke, Dek? Jadi roti canai. Okey. Pada roti canai kami hampa. Dia minta roti kahwin dapat roti pisang. Dia pun tak apa faham ni. Pisang dapat kahwin tu. Yang ni roti canai kuah ayam manis. Itu paling penting beli ayak Lena. Kita nak pergi beli ayak. Beli ayak is the first important. Saya got jadi ni hujung dapat ni nak buat jauh. Orang jangan kata kelakar ni. Oh, tempo. Okey, Assalamualaikum hampa. Sekarang ni kita Rasul Habib Dabab. Kita jauhlah dengan motor pusing keliling Kok Lantau. Dia tak besar mana, tapi mini spa tu dia kecil sikit pada Kok Samui lah. Dia kalau kena penghujung Kok Lantau ni kita motor lebih kurang dalam 45 minit lah. Kita tengok kawasan dia pantai tu ada. Di sini kebanyakan pelancong Mak Saleh lah. Kita tengok pelancongan di Kalantan ni, dia lebih kurang macam di pulau juga, di pulau pula. Kita lebih cakap Lantar di pulau-pulau dia. Tu tengok keadaan. Oh, tak ada kali belakang. Kami main sampai hujung jalan. Sampai Muko Lantau National Park. Kami betul balik lah. Ha? Mana? Ni gambar. Okey hampa.
رحلة بالدباب إلى جزيرة تايلاند كلانتا. جزيرة صغير في تايلاند. نبتدأ سوانيكاب باينيكاب نحكب. Okey, Assalamualaikum Pak. Sekarang ni kita berada di pertengahan jalan di antara jeti Kuala hingga ke pengakhiran. Pengakhiran tadi dia ada national park dia. Okay, sekarang kita tengok. Itu villa. Belakang kita tu villa, harganya 1,000 lebih satu malam. Dia punya atas bukit, dia cantik. Di sini kebanyakan banyak mak saleh yang datang ke sini. Memang power. Pelan. Okay, sekarang kami dekat depan masjid. Tak tahu nama apa masjid ni. Tapi sumbangan daripada Kuwait lah. From Kuwait. Agak dhaif jugalah tempat kat sini. Kita kata dhaif, tak kau kaya. Belakang tu semua depa. Masya-Allah. Maksudnya tu ya Allah, dah lanjut balu. Kami duduk dekat jeti Kopo hampa. Hampa tengok rajinnya depa buat benda-benda ni daripada bahan-bahan terbuat. Okey, salah satu yang hampa tengok ni. Meja ni depa dekor dengan tin, tudung tin. Oh ni lampu ni dia buat dengan bahan-bahan terbuang. Yang ni dia pakai apa? Botol. Penutup botol Coca-Cola, EST, macam-macam lagi. Ni apa? Haji lah mereka ni. Tu dengan tayarnya. Tu boleh tengok. Ni kat depan ni ada ndui. Kita hias ndui tu macam-macam. Ni sotong. Sotong. Ni buat dengan tayar. Yang ni ketam. Ketam dui. Buat dengan tudung botol. Kat depan yang besar ni. Depan yang besar ni. Depan yang besar ni. Ni pakai tayar je. Kursi tayar. Meja tayar. All from tayar. Nyok. Bakot nyok apa?
Pokok lah siapa-siapa ada idea ke nak buat-buat kat homestay ke, apa buat sini. Meriah. Okay, kita masuk ke Old Town. Old Town lah. Old Town Koh Lantau. Pekan Lama. Oh, segok. Old Town. Dengan Old Town. Ni penghujung atau permulaan Koh Lantau. Sekolah. Sekul. Okey, terus boleh masuk ni. Terus boleh masuk ferry. Ni on good. Okay, thank you. Baru Koh Lantau. Yo, ramainya. Okay, Assalamualaikum apa khabar semua? Okay, sekarang ni kami berada di atas feri Roro dari Koh Lantau untuk balik ke Kansar. Untuk pengetahuan dan makluman kami ni bikers, kami naik bikers, jadi tiket untuk satu biji motor 105 baht, dan di sini mengambil masa lebih kurang dalam 20 minit lah dari JT tadi nak ke Semenanjung. Ni tengok banyak geng-geng motor di sana. Jadi tiket rumah 105 baht ni lebih kurang dalam RM13 kita lah. Dan tu boleh sangat terlalu lah. Kalau apa nak main nanti boleh nak main buat Koh Lantau ni. Biasa-biasa saja. Nak jalan dia pun lebih kurang 2 jam lah. Di sini habis 2 jam. Menarik juga. Kita tengok natural dan hijauan. Perjalanan kita ini perjalanan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjadi manfaat dan panduan kepada sahabat-sahabat yang ingin travel ke mana sahaja, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jumpa lagi next hadapan. Kepada sahabat semua, jangan lupa subscribe Mi Arab. Nanti insya-Allah cerita-cerita pengembaraan akan datang akan terbit tidak lama lagi.